Salam sejahtera. Tercabarkah sabar tahap Gaban, tahap Dewa Anwar Ibrahim dengan cabaran Zahid Hamidi? Apabila Timbalan Perdana Menteri melontarkan cabaran kepada Perdana Menteri dengan kata-kata pecat sajalah, ia bermakna Zahid Hamidi turut menawarkan dirinya juga sedia untuk dipecat. Ini kerana selain menteri dan timbalan menteri, timbalan Perdana Menteri juga dilantik oleh Perdana Menteri. Tindakan berani Zahid Hamidi memberi cabaran itu dengan sendirinya memberi gambaran bahawa blok anggota pentadbiran UMNO dalam kerajaan perpaduan sudah sedia untuk keluar. Sudah sedia untuk keluar daripada kerajaan. Dengan itu tidak disangkal lagi bibit-bibit perpecahan sudah mula membenih dalam kerajaan perpaduan. Sampai bila Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri mampu mempertahankan kerajaan perpaduan ini? Perbandingan mudah cabaran Zahid Hamidi itu adalah seperti apabila seorang isteri cuba memberani membentak suami dengan kata-kata, "Abang ceraikan saja-saja, abang ceraikan saya." Biasanya rumah tangga yang dibina itu sudah hampir menemui keruntuhan. Begitu juga dengan kerajaan perpaduan ini. Petunjuk daripada cabaran Zahid Hamidi itu adalah isyarat bahawa perpecahan sudah di ambang pintu. Tambahan lagi, BN sejak PRN Johor dan kini Negeri Sembilan mempunyai hubungan yang semakin akrab rapat dengan PAS. Mereka ini sudah mula bergerak bersama dalam program-program kempen di Negeri Sembilan. Berikutan hubungan BN dengan PN kini semakin rapat. Secara semula jadinya tentulah hubungan dengan PH jadi semakin renggang. Hubungan antara parti sebenarnya lebih kurang sama saja seperti hubungan suami istri. Tidak boleh ada hubungan lebih mesra dengan parti lain yang berada di bumbung yang lain. Dalam hal ini, lontaran cabaran pecat sajalah boleh dikira kemuncak dalam hubungan antara BN dan PH. Sama seperti dalam hubungan suami istri apabila mula keluar kata-kata, "Abang ceraikan saya." Sebelum ini, selain kerap berlaku beberapa perselisihan kecil, bahkan bermula di PRN Johor juga, sudah timbul ungkit-mengungkit bagaimana kerajaan perpaduan itu tertubuh. Dengan kempen PRN Negeri Sembilan sedang berjalan dan selepas ini ada PRN di Melaka pula, yang pasti hubungan BN dan PH tentu saja semakin jauh merenggang. Anwar selaku Perdana Menteri tentunya makin tertekan apabila melihat BN dan PN semakin berani bermesra-mesraan di depan matanya sendiri. Jika di PRN Johor sebelum ini beliau gah mengeluarkan kata-kata kalah atau menang, saya tetap Perdana Menteri, mau ingat sikitlah, kata-kata ini hampir pasti tidak terkeluar lagi daripada mulutnya di Negeri Sembilan. Memandangkan Anwar akan mula turun berkempen di Negeri Sembilan petang tadi, paling ditunggu ialah reaksinya terhadap cabaran Zahid Hamidi yang merupakan timbalannya sendiri dalam kerajaan perpaduan. Masih bolehkah Anwar bersabar lagi atau sabar tahap dewa yang selalu dikaitkan dengan Anwar Ibrahim terlerai berikutan cabaran pecat sajalah daripada timbalannya sendiri? Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita teruskan ulasan yang panas berkait politik dan perkembangan semasa di Malaysia, izinkan dulu saya untuk berkongsikan kepada anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, bodoh dan tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, semua jenis penyakit boleh disembuhkan dengan peningkatan daya imun badan. Imun badan kita adalah seperti sekumpulan askar yang bertindak menghapuskan semua jenis penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Apabila askar-askar yang ada dalam tubuh badan kita itu menjadi kuat, menjadi seimbang dan bijaksana, semua jenis penyakit boleh dihapuskan dan boleh dihalau daripada terus membiak dan menduduki tubuh badan kita.
Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telepon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal, dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Cepat dapatkannya untuk kesejahteraan hidup Anda. Mungkin ini adalah jawaban yang Tuhan hantar untuk membantu memulihkan kesihatan Anda. Cepat dapatkannya, kau jangan tangguh-tangguh lagi. Jumpa lagi. Salam sejahtera. Ada satu hantaran di dalam Facebook yang menarik perhatian aku. Dia kata salah pangka dapat, seperti apa yang berlaku di Johor. PRN Negeri Sembilan tidak lama lagi akan berlangsung, lebih kurang dalam 5 hari lagi. Kempen makin panas, serang menyerang makin kuat. Paling teruk sekali serangan daripada Barisan Nasional UMNO terhadap Pakatan Harapan. Paling teruk mereka mengulang naratif DAP, dan DAP. Sedangkan naratif itu sebenarnya naratif yang sudah orang bosan nak dengar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, salah pangka dapatlah Johor cipta sejarah pertama kali dalam sejarah 10 timbalan Exco dilantik. Selain daripada itu, apa yang rakyat dapat? Jawatan bertambah. Apa yang rakyat dapat? Perlukah seramai itu? Kalau BN UMNO menang di Negeri Sembilan dikuatiri gara-gara kerjasama PAS Barisan Nasional, maka terpaksalah PAS diberikan jawatan oleh UMNO BN. Ini sudah tentu akan berlaku. Ramalan ini bukan ramalan kosong. Bagi menghargai sumbangan PAS terhadap kemenangan BN, kalau BN PAS menang, bayangkan berapa banyak jawatan yang akan ditubuhkan, diwujudkan di Negeri Sembilan. Dengan adanya kerjasama PAS dan UMNO BN di Negeri Sembilan, aku tak dapat bayangkan apakah jawatan-jawatan baru yang lucu, yang tak lucu, yang membingungkan akan diwujudkan di Negeri Sembilan. Sudah tentu akan wujud bagi menghargai dan ucapan terima kasih kepada PAS. Jadi orang Negeri Sembilan, uang itu akan mungkin membazir sajalah. Perbelanjaan bertambah. Bil siapa yang bayar? Gaji. Jawatan-jawatan baru yang entah ke apa-apa tuh. Siapa yang bayar? Rakyat juga. Yang untung siapa? Yang rugi siapa? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerja untuk rakyat bukanlah untuk jawatan. Bila tiada semak dan imbang, satu untuk kau, satu untuk aku. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berapa kos yang akan Anda bayar jika itu berlaku? Gaji bulanan para penjawat-jawatan ciptaan baharu itu ribuan ringgit, puluhan ribu ringgit. Kemungkinan ada lagi kemudahan kereta, pandu, elau, minyak, lawatan luar negara, hotel harian, pejabat, staf operasi, semua guna duit rakyat. Bil siapa yang bayar? Siapa lagi kalau bukan rakyat Negeri Sembilan. Sekian untuk kali ini. Jumpa lagi. Bye-bye. Hello guys, ini ialah walkie-talkie Bofeng BF888S. Dapatkannya di Shopee, murah. Guys, ini ialah headphone Onikuma K2 Pro. Hebat, luar biasa, cantik dan murah. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah power bank Mozom PB149. Murah, hebat dan dapatkannya di Shopee sekarang. Guys, ini ialah Shocks Open Swim Pro. Headphone yang hebat, kualiti hebat, tahan air. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah headphone One Audio E70 Fusion. Dapatkannya di Shopee, murah sekarang.